Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Rentas Tamadun ASEAN. Dalam program ini, kita akan mengembara dan merentas ke pelbagai lokasi di Asia Tenggara mencari kesan peninggalan tamadun lama yang pernah wujud di rantau sini. Kita akan cuba untuk lihat impak setiap peradaban dan berusaha memahami bagaimana tamadun lama ini meninggalkan kesan peninggalannya yang tersendiri kepada masyarakat pada hari ini. Di samping itu, kita juga akan singgah meninjau tarikan-tarikan lain yang ada di sekitar destinasi dan melihat warisan kebudayaan hasil peninggalan kota-kota lama ini. Jadi terus saksikan saya Rentas Tamadun Lama di Asia Tenggara. Fokuskan kepada sebuah kerajaan lama yang dikatakan pernah wujud di negeri Kelantan kira-kira 1500 tahun dahulu yang diberi nama Kerajaan Cik-Tu. Perjalanan kita sejauh 400 km bermula dari Kuala Lumpur terus menuju ke Kota Baru sebelum menaiki kereta api ke Bandar Tanah Merah, Kelantan. Bandar Tanah Merah yang terletak kira-kira 50 km dari Kota Baru, dan perjalanan menggunakan kereta api dari Kota Baru ke Tanah Merah mengambil masa lebih kurang 1 jam. Dan untuk pengetahuan anda, pengangkutan menggunakan kereta api dari Tumpak ke Tanah Merah ini sebenarnya telah wujud pada 4 Mei 1914 dan hingga ke hari ini ia merupakan salah satu transportasi yang penting bagi rakyat Kelantan. Walaupun demikian, sehingga hari ini ia masih terus memainkan fungsinya yang tersendiri dan terus relevan terhadap kehidupan rakyat Kelantan, khususnya penduduk Tanah Merah. Lebih 100 tahun dahulu dan telah mengharungi zaman peperangan serta melalui beberapa episod bencana alam, terutamanya yang melibatkan kejadian banjir. Tidak banyak yang diketahui sebenarnya apabila bercakap tentang kerajaan Cik-Tu ini. Apa yang pasti, kewujudannya diperakui berdasarkan bukti-bukti dari rekod dinasti Sun Cina dan prasasti Ceruk Tok Kun yang dijumpai di Pulau Pinang. Untuk mendapat gambaran lebih jelas, saya cuba menghubungi Persatuan Pecinta Sejarah Kelantan yang mendedikasikan diri mereka terhadap perkisahan sejarah negeri Kelantan. Encik Nur Azlan Muhammad Nur, wakil persatuan ini, akan cuba membantu saya sepanjang sini nanti. Menurut Encik Azlan, Cik-Tu dulu kemungkinan besar lokasinya adalah di Tanah Merah dan asalnya adalah sebahagian daripada kerajaan
kita tengok dari segi rekod dia memang cantik, penulisan dan sebagainya. Tapi sampai hari ni kita masih lagi tak mampu untuk mengenal pasti di mana letaknya. Oleh kerana kawasan itu sebenarnya bukannya kawasan yang dibuat betul-betul permanent. Dia buat betul-betul untuk selamanya. Kawasan dia mengikut keadaan saja. Oleh kerana konsep kerajaan dia bukannya berdasarkan kepada tempat, bukan berdasarkan kepada lokasi, tetapi berdasarkan kepada raja atau sultan. Di mana raja atau sultan ada, itulah kerajaan dia. Dan kerajaan boleh berubah, dia boleh berubah tempat dia dari tempat lain. Dan itu benda yang kita dapati bila kita cuba nak mengkaji kerajaan-kerajaan awal di seluruh kawasan Asia Tenggara.